Salam sejahtera kepada semua hadirin. Selamat datang ke sesi debate rasihan hari ini. Usul yang akan dibahaskan adalah penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan lebih banyak membawa manfaat daripada keburukan. Pihak pencadang akan diwakili oleh Saudari Bob dan Saudari Christina, manakala pihak pembangkang akan diwakili oleh Saudari Najwa dan Saudari Leo. Setiap penceramah akan diberikan masa untuk mengemukakan hujah dan ucapan penutup daripada kedua-dua pihak. Tanpa berlengah lagi, saya jemput penceramah pertama pihak pencadang untuk memulakan hujah pembuka. Terima kasih Saudari Pengerusi. Salam sejahtera kepada para hakim yang arif lagi bijaksana, pihak pembangkang yang dihormati serta hadirin sekalian. Saya sebagai penceramah pertama pihak pencadang ingin menegaskan pendirian kami bahawa AI dalam pendidikan membawa lebih banyak manfaat berbanding keburukan. Pada hari ini, saya akan membentangkan 3 punca utama, iaitu AI mewujudkan pembelajaran yang lebih diperibadikan, mengurangkan beban tugas guru dan merapatkan jurang akses kepada pendidikan berkualiti. Punca pertama saya berkisah tentang pembelajaran yang lebih diperibadikan. Hadirin sekalian, setiap murid mempunyai tahap kefahaman, gaya pembelajaran dan kadar penguasaan yang berbeza. Namun, dalam sistem pendidikan konvensional, seorang guru perlu mengajar 30 hingga 40 orang murid pada masa yang sama. Sudah tentu sukar untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada setiap individu. AI mengubah realiti ini. Melalui sistem pembelajaran adaptif, AI mampu mengesan kelemahan murid secara masa nyata dan menyediakan latihan yang bersesuaian dengan tahap mereka. Sebagai contoh, jika seseorang murid lemah dalam topik pecahan atau tata bahasa, sistem AI akan menjalankan latihan tambahan sehingga murid benar-benar menguasai topik tersebut. Pada masa yang sama, murid yang lebih cemerlang boleh meneruskan pembelajaran ke tahap yang lebih tinggi tanpa perlu menunggu rakan-rakan mereka. Ibarat seorang tukang jahit yang mengukur pakaian mengikut saiz badan setiap pelanggan. AI mengukur pembelajaran mengikut keperluan setiap murid. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kefahaman, malah dapat membina keyakinan diri kerana murid belajar mengikut kemampuan masing-masing. Hujah kedua saya ialah AI mengurangkan beban tugas pentadbiran guru. Realitinya, tugas guru bukan sekadar mengajar. Mereka juga perlu menanda latihan, mereka bakal menyediakan rancangan pengajaran serta menghasilkan bahan bantu mengajar. Semua tugasan ini mengambil masa yang banyak dan kadang-kadang mengurangkan peluang guru untuk memberi perhatian kepada semua guru. Dengan bantuan AI, tugasan rutin seperti menandai objektif, menghasilkan soalan latihan atau menyediakan ringkasan nota dapat dilakukan dengan lebih pantas. Masa yang dijimatkan boleh dimanfaat oleh guru untuk membimbing murid, menjalankan aktiviti pembelajaran yang lebih kreatif, serta memberi sokongan emosi dan motivasi kepada mereka. Oleh itu, AI bukanlah pengganti guru. Sebaliknya, AI bertindak sebagai pembantu yang membolehkan guru melaksanakan tugas mereka dengan lebih cekap dan berkesan. Teknologi mungkin mampu menyampaikan maklumat, tetapi hanya guru mampu membentuk akhlak, nilai dan khasiat seorang murid. Hujah ketiga saya ialah AI merapatkan jurang akses kepada pendidikan yang berkualiti. Masih terdapat sekolah, khususnya di kawasan pedalaman, yang berdepan kekurangan guru pakar sebagai mata pelajaran tertentu. Keadaan ini menyebabkan peluang pembelajaran murid tidak sama rata. Melalui platform pembelajaran berasaskan AI, murid boleh menggunakan bahan pembelajaran berkualiti, mendapatkan penerangan tambahan dan menerima maklum balas segera pada bila-bila masa. Sebagai contoh, seorang murid di kawasan luar bandar masih boleh mempelajari matematik tambahan atau bahasa Inggeris
melalui aplikasi AI walaupun sekolahnya kekurangan guru pakar. Ini membuka peluang yang lebih adil kepada semua murid untuk mencapai kecemerlangan tanpa mengira lokasi mereka. Kesimpulannya, AI bukan ancaman kepada pendidikan, tetapi pemancing kepada sistem pendidikan yang lebih berkualiti. AI membantu memperibadikan pembelajaran, mengurangkan beban tugas guru dan memastikan akses pendidikan yang lebih saksama kepada semua murid. Oleh itu, jelaslah bahawa manfaat AI dalam pendidikan jauh mengatasi keburukannya. Dengan itu, pihak penjanang tetap teguh menyokong usul bahawa AI dalam pendidikan membawa lebih banyak manfaat berbanding keburukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Sumarudi dan terima kasih kepada saudara Ibu atas tugas yang telah dilakukan. Namun begitu, pihak pembangkang tetap teguh dengan pendirian bahawa penggunaan Artificial Intelligence ataupun AI dalam pendidikan lebih banyak membawa keburukan daripada manfaat, khususnya dalam konteks sistem pendidikan negara kita pada masa kini. Kami tidak menolak bahawa AI mempunyai potensi, tetapi potensi sahaja tidak mencukupi jika risikonya jauh lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan. Hujah pertama saya ialah AI menggalakkan pergaulan secara berlebihan dan menjejaskan pemikiran kita sendiri. Pendidikan bukan sekadar menghasilkan jawapan yang betul, tetapi membentuk cara seseorang berfikir. Malangnya, AI membolehkan murid memperoleh jawapan dalam beberapa saat tanpa melalui proses memahami, menganalisis dan menilai sesuatu masalah. Lama-kelamaan, mereka akan menjadi terlalu tergantung kepada teknologi sehingga hilang keyakinan mereka untuk berfikir dengan sendiri. Bayangkan seseorang murid yang diberikan pendekatan etik. Dahulu, dia perlu membaca buku, mencari maklumat daripada pelbagai sumber, menyusun idea dan menulis menggunakan kefahamannya sendiri. Hari ini, dia hanya perlu menaik satu arahan kepada AI dan dalam beberapa saat, satu essay lengkap sudah tersedia. Persoalannya, adakah murid itu benar-benar belajar? Ibarat seseorang yang sentiasa menggunakan tongkat walaupun kakinya masih sehat. Pada mulanya mungkin kelihatan mudah dan selesa, tetapi dalam kelamaan otot kakinya akan menjadi lemah kerana tidak pernah digunakan. Begitulah juga dengan otak manusia sendiri. Jika sentiasa bergantung kepada AI, kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan menyelesaikan masalah akan semakin merosot. Lebih menyumbangkan lagi, isu integriti akademik semakin serius. Tugasan, esei, malah laporan penyelidikan boleh dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa usaha sebenarnya. Akibatnya, guru akan mengalami kesukaran untuk menilai kebolehan, sebenar kata, dan sistem pembelajaran akan kehilangan nilai serta kredibilitinya. Jika keadaan ini akan diteruskan, kita bukan melahirkan generasi yang bijak berfikir, tetapi generasi yang hanya tahu mengalih teknologi. Bagi tujuan saya yang kedua ialah AI bukan sahaja merapatkan jurang pendidikan, malah berpotensi untuk melebarkannya. Pihak kerajaan menyatakan bahawa AI memberi peluang pembelajaran yang lebih sama rata kepada semua. Namun, realiti di lapangan jauh berbeza. Untuk menikmati manfaat AI, seseorang murid memerlukan komputer ataupun komputer, sambungan internet yang stabil, serta kemahiran menggunakan teknologi digital. Hakikatnya, bukan semua keluarga mampu menyediakan kemudahan tersebut. Di kawasan bandar, murid mempunyai akses internet yang fasih, peranti moden dan ibu bapa yang lebih celik teknologi. Sebaliknya, di kawasan luar bandar dan pedalaman, masih terdapat murid yang menghadapi masalah capaian internet. Berkomunikasi telefon dengan adik-beradik, malah ada yang perlu pergi ke kawasan tertentu semata-mata untuk mendapatkan isyarat internet.
Dalam keadaan ini, siapakah yang sebenarnya mendapat manfaat terbesar daripada AI? Sudah tentu, murid yang lebih berkemampuan. Maka, ini jelas dapat dilihat di sini bahawa AI bukan merapatkan jurang pendidikan tetapi memperbesarkan jurang digital dan jurang penuh pembelajaran antara golongan kaya dan miskin. Tambahan pula, guru di sekolah juga perlu mempunyai tahap kemahiran digital yang berbeza. Ada guru yang memerlukan kecerdasan. Jika pelaksanaan AI tidak disertai latihan yang menyeluruh kepada guru, manfaatnya tidak akan dinikmati secara sama oleh semua murid. Bagi ujian yang ketiga ialah risiko privasi dan keselamatan data kanak-kanak yang semakin mengembangkan. Setiap kali murid menggunakan platform AI, pelbagai maklumat boleh direkodkan. Antaranya termasuklah nama, umur, corak pembelajaran, prestasi akademik, target penggunaan dan dalam sesetengah keadaan maklumat peribadi yang lain. Persoalannya, siapakah yang mengawal semua data-data ini? Di manakah data tersebut disimpan dan bagaimanakah ia digunakan pada masa hadapan? Jika tak boleh urus data tidak cukup kokoh, maklumat murid boleh disalahgunakan untuk tujuan komersial, pemasaran atau menjadi sasaran serangan cyber. Kanak-kanak merupakan golongan yang paling memerlukan perlindungan privasi kerana mereka belum mampu untuk memahami sebenarnya implikasi perkongsian data pribadi. Oleh itu, sebelum AI digunakan secara meluas lagi dalam bidang pendidikan, isu keselamatan data perlu diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengorbankan hak privasi murid demi mengajar kemajuan teknologi. Ujar saya yang keempat ialah AI mengurangkan interaksi manusia yang menjadi asas kepada pendidikan berkualiti. Pendidikan bukan sahaja sekadar menyampaikan maklumat. Pendidikan ialah proses untuk membentuk tazkiyah, nilai budi, disiplin, empati dan kemahiran sosial seseorang. Semua ini lahir melalui hubungan antara guru dan murid. Guru bukan sekadar menyampaikan fakta, malah menjadi pembimbing, menasihat dan contoh teladan kepada murid. AI mungkin mampu menjawab soalan matematik atau menghasilkan data sejarah, tetapi AI tidak mampu memahami emosi seseorang murid itu sendiri. Mereka mungkin sedang tertekan, hilang motivasi atau mengalami masalah keluarga. AI tidak mampu memberikan kata-kata semangat dengan keikhlasan seorang guru. Tidak mampu memahami bahasa tubuh murid dan tidak mampu membangun hubungan kemanusiaan yang menjadi asas kepada pendidikan. Jika kita terlalu bergantung kepada AI, pendidikan akan menjadi semakin mekanikal dan kehilangan nilai kemanusiaan itu sendiri. Bagi hujah yang kelima, ialah maklumat AI tidak semestinya tepat dan tidak boleh menirukan pelajar. AI bukan sumber yang sentiasa betul. Ada kalanya AI akan menghasilkan fakta yang salah, memberikan maklumat yang lapuk atau mencipta rujukan yang tidak wujud. Sekiranya murid menerima semua jawapan AI tanpa menyemak kelebihannya, mereka akan mudah mempercayai maklumat yang salah. Ini bertentangan dengan matlamat pendidikan yang mahu melahirkan individu yang mampu menilai kesalahan sesuatu maklumat. Lebih membimbangkan, murid yang masih muda mungkin belum mempunyai kemahiran untuk membezakan antara yang fakta dan yang benar. Dengan maklumat yang dihasilkan secara tidak tepat oleh AI. Sebagai penutup, pihak kerajaan sering menggambarkan AI sebagai penyelesaian kepada pelbagai masalah pendidikan. Namun, kami ingin mengingatkan bahawa teknologi hanyalah alat yang bukan pengganti kepada usaha, pemikiran dan peranan seorang pendidik. Jika penggunaan AI tidak dikawal dengan baik, kita akan berdepan dengan generasi yang kurang berfikir secara kritis,
Semakin bergantung kepada teknologi, juang pendidikan semakin berdebar, keselamatan data yang terancam, serta hubungan antara guru dan muridnya semakin longgar. Oleh itu, pihak pembangkang tetap berpendirian bahawa pada ketika ini, penggunaan artificial intelligence dalam pendidikan lebih banyak membawa keburukan daripada manfaat. Risiko-risiko ini bukan sekadar kemungkinan, tetapi cabaran sebenar dan sedang dihadapi oleh dunia pendidikan hari ini. Dengan itu, kami menolak usul bahawa penggunaan artificial intelligence dalam pendidikan lebih banyak membawa manfaat daripada keburukan. Terima kasih. Rakan saya, saudari Bob, juga saya rencana dan juga barisan pembangunan sekalian dan sebelum saya berikan, saya ingin tegaskan kembali usulkan kepada hari ini ialah penggunaan AI dalam pendidikan lebih banyak membawa manfaat daripada keburukan. Sebelum saya mulakan berjalan lanjut, saya ingin membetulkan beberapa salah faham yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang sebentar tadi. Berkenaan risiko penggantungan berlebihan yang dibangkitkan oleh para mengajar, saya ingin tegaskan bahawa isu tersebut bukanlah kelemahan daripada teknologi artificial intelligence itu sendiri, tetapi persoalan bagaimana teknologi ini dapat dilaksanakan dalam sistem pendidikan. Saya yakin dan percaya bahawa artificial intelligence tidak akan menurunkan kredibiliti pelajar, begitu juga dengan kami. Berkenaan keberaturan negara tadi, saya ingin tegaskan kembali bahawa sejarah telah membuktikan bahawa setiap teknologi yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan sebelum ini sentiasa boleh dimanfaatkan, seperti mana yang dihadapi oleh teknologi terbaru ini, iaitu artificial intelligence sendiri. Apabila kalkulator diperkenalkan, ramai bimbang murid tidak lagi mampu untuk mengira. Apabila internet digunakan dalam pembelajaran, ramai juga risau murid tidak akan membaca buku. Namun, sehingga hari ini, kedua-duanya masih menjadi alat pendidikan yang penting kerana digunakan dengan kawalan dan panduan yang betul. Begitu juga dengan teknologi artificial intelligence. Jika digunakan tanpa garis panduan, sudah tentu akan berdampak penyalahgunaan. Tetapi, dalam menemani era globalisasi hari ini, sebagai guru-guru yang futuristik, sepatutnya guru-guru ini akan diberikan latihan oleh pihak kerajaan yang mencukupi dan sekolah juga pasti akan diberikan dasar penggunaan yang jelas mengenai AI ini. AI boleh berfungsi sebagai pembimbing pembelajaran dan bukannya sebagai pengganti bagi keseluruhan pemikiran murid. Contohnya, AI boleh membantu murid untuk memahami konsep yang singkat melalui penerangan yang lebih mudah serta mencatatkan idea awal untuk penulisan, rata-rata awal untuk penulisan dan juga dapat memberikan makna balas segera terhadap latihan yang dilakukan. Murid tetap perlu berfikir, menilai dan membuat keputusan sendiri, namun AI hanyalah menjadi pembangkit dan menjadi perangka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Inilah yang selari dengan hasrat pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kemahiran berfikir arah segi, kemahiran menyelesaikan masalah, dan kredibiliti serta literasi digital dalam diri setiap pelajar. Sebelumnya, dalam punjang kedua pihak pembangkang sebentar tadi, mereka ada yang menekankan tentang jurang digital antara yang kaya dan miskin mengenai penggunaan AI ini sendiri. Baiklah, saya percaya dan saya yakin jurang digital merupakan cabaran yang sememangnya perlu ditangani dalam hal ini. Namun begitu, cabaran ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan semata-mata untuk menolak penggunaan AI itu sendiri. Hakikatnya, jurang digital telah lama wujud sebelum kemunculan AI itu sendiri. Masalah samanya internet, kekurangan praktik dan kemudahan ICT merupakan isu
infrastruktur yang perlu diselesaikan oleh pihak kerajaan dan semua pihak-pihak berkepentingan. Malah kemudahan AI juga sebenarnya, seperti yang saya bahagikan sebentar tadi, boleh menjadi pemakil kepada usaha mempercepat pembangunan digital di kawasan luar bandar. Apabila teknologi AI makin diperlukan dan diperlukan, kerajaan akan mempunyai dorongan yang lebih kuat untuk memperluaskan capaian internet berkelajuan tinggi, menyediakan peranti yang mencukupi dan meningkatkan kemudahan digital di sekolah. Dalam jangka masa yang panjang, langkah-langkah yang akan diberikan oleh kerajaan ini bukan sahaja membolehkan murid untuk menggunakan AI, malah akan meningkatkan juga akses kepada mereka kepada pelbagai sumber pendidikan yang lebih berkualiti. Oleh itu, AI bukanlah punca penjualan digital, sebaliknya boleh menjadi sebahagian daripada penyelesaiannya. Tujuan tambah saya ialah AI dapat menyediakan murid dengan kemahiran masa depan yang amat diperlukan. Dunia pekerjaan hari ini sedang berubah dengan begitu pantas. Banyak sektor seperti perubatan, kejuruteraan, keuangan, perniagaan dan sebagainya semakin bergantung kepada penggunaan kecerdasan buatan ini. Maksudnya kini bukan sahaja mencari pekerja yang mempunyai pengetahuan akademik, tetapi juga individu yang selit teknologi serta mampu menggunakan AI secara beretika dan tahu untuk menilai maklumat mana yang dapat digunakan daripada teknologi yang dihasilkan ini. Baiklah, sekiranya murid tidak digerakkan kepada artificial intelligence sejak bangku sekolah, mereka akan berisiko tinggi ketinggalan berbanding generasi-generasi dari negara lain yang telah mula menguasai teknologi ini. Ini akan menyusahkan mereka dalam bidang pekerjaan mereka pada masa akan datang. Selain itu, pendidikan bukan sekadar menyediakan mereka untuk lulus peperiksaan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi cabaran dunia sebenar. Oleh itu, pendedahan awal kepada AI secara terkawal akan membantu mereka untuk membina keyakinan, meningkatkan daya saing yang bersedia untuk menghadapi revolusi industri yang semakin maju oleh teknologi masyarakat. Tambahan pula untuk menjawab usaha ketiga pihak pembangkang, iaitu iaitu mengenai AI akan menggantikan peranan para guru. Semestinya tidak. Pihak pembangkang sekalian, saya ingin membuka mata pihak pembangkang bahawa AI tidak akan menggantikan peranan guru. Sebaliknya, AI membolehkan guru untuk memberi lebih pertumbuhan pada aspek yang memerlukan sentuhan manusia seperti membimbing sasih murid, membina nilai murni, memberi sokongan empati serta menggalakkan perbincangan secara kritis dalam kelas. Tugas-tugas seperti ini tugas-tugas penting untuk pendidikan latihan, menentukan asas atau menghasilkan bahan pengajaran boleh dibantu oleh AI ini sekaligus meningkatkan keberkesanan pengajaran guru. Kesimpulannya, cabaran yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang sebenarnya merupakan isu pelaksanaan yang boleh diurus menggunakan dasar yang jelas, dengan memperkasakan dana guru serta penggunaan secara beretika dan pelaburan dalam infrastruktur oleh pihak kerajaan. Cabaran tersebut bukan alasan untuk menolak manfaat serta yang dibawakan oleh AI dalam bidang pendidikan. Sebaliknya, kita harus memastikan AI dapat dimanfaatkan secara bijaksana oleh para pelajar supaya murid-murid di negara juga bukan sahaja menjadi pengguna teknologi yang bijak, tapi menjadi generasi yang mampu memimpin dunia yang semakin dipacu oleh kecerdasan buatan ini. Terima kasih. Ini mencabar antara optimistik yang dikemukakan oleh saudari Christina sebentar tadi. Saudari Christina menyatakan bahawa isu pergantungan dan jurang digital adalah persoalan pelaksanaan yang boleh diselesaikan dengan polisi. Ini kebenaran meyakinkan di atas kertas. Tetapi persoalannya, adakah sistem pendidikan kita benar-benar bersedia untuk
pelaksanaan sebegitu sekarang. Kita boleh lihat semasa pengajaran dan pembelajaran pada beberapa tahun yang lalu. Ramai sekolah menghadapi cabaran yang besar hanya untuk mendirikan capaian internet dan berani akses kepada semua murid. Jika cabaran asas sebegini pun masih dalam proses diperbaiki, memperkenalkan satu lagi lapisan teknologi yang lebih kompleks seperti AI sudah tentu memerlukan lebih banyak masa, latihan dan sumber sebelum sistem ini benar-benar berkesan untuk semua. Polisi yang baik di atas kertas tidak bermakna banyak jika infrastruktur dan latihan di lapangan masih dalam proses mengejar ketinggian. Hujung kedua saya menyentuh tentang ketepatan dan kehadiran algoritma AI. Sistem AI dilatih menggunakan data sedia ada dan seperti mana-mana sistem yang dibina oleh manusia. Sistem ini tidak terhubung pengguna atau sama pengguna. Sebagai contoh, sistem AI yang lebih banyak dilatih menggunakan data dalam bahasa English. Mungkin kurang tepat apabila menilai jawapan atau esei murid dalam bahasa Melayu. Berbanding penilaian oleh seorang guru yang memahami konteks bahasa dan budaya perkataan. Ini bermakna sesetengah murid berkemungkinan menerima penilaian yang kurang tepat bukan kerana kesilapan mereka, tetapi kerana keterbatasan sistem itu sendiri. Hujah ketiga, saya ingin membangkitkan cabaran integriti akademik yang semakin berada. Kita sudah mula melihat tugasan sekolah dan esei yang dihasilkan sebelumnya oleh AI. Namun, alat penegasan AI yang sedia ada pun masih belum benar-benar tepat untuk mengesan hal ini. Ini bukan adakah mereka yang oleh seorang murid benar-benar mencerminkan usaha dan kefahaman mereka sendiri? Pihak perbankan tidak menafikan potensi AI pada masa hadapan. Namun, kami berpendirian bahawa dalam konteks kesediaan sistem pendidikan negara kita pada hari ini, cabaran-cabaran ini wajar diberi perhatian dan serius terlebih dahulu. Sebelum kita merayakan AI sebagai penyelesaian yang lebih banyak membawa manfaat berbanding keburukan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Nurul. Sepanjang perbahasan ini, pihak pembangkang telah menunjukkan bahawa penggunaan AI dalam pendidikan membawa risiko yang nyata dan mendesak. Daripada pergantungan berlebihan yang menghakis pemikiran kritis, jurang digital yang berpotensi melebar, risiko privasi data kanak-kanak, ketidaksediaan guru, dan bias algoritma, sehinggalah krisis integriti akademik itu sendiri. Pihak pencadang berhujah bahawa semua ini hanyalah isu pelaksanaan. Tetapi apabila isu pelaksanaan ini melibatkan kesediaan seluruh sistem pendidikan negara seperti guru, infrastruktur dan politik, ia bukan sahaja satu persoalan kecil yang boleh diketepikan. Ia adalah teras kepada sama ada AI benar-benar sesuai diperkenalkan secara meluas pada masa ini. Pihak pembangkang tidak menolak potensi AI pada masa hadapan, namun berdasarkan realiti kesediaan sistem pendidikan kita pada hari ini, kami berpendirian teguh bahawa keburukan dan risiko AI dalam pendidikan mengatasi manfaatnya buat masa ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari peneliti. Sepanjang perbahasan ini, pihak pencadang telah menunjukkan bahawa AI membawa manfaat yang dalam dan ketara, iaitu pembelajaran
yang diperlukan, pengurangan beban guru, akses pendidikan yang lebih taksana, serta persediaan murid untuk masa depan yang semakin didorong teknologi. Pihak pembangkang berujar bahawa sistem kita belum bersedia, tetapi salah satu sistem pendidikan pun yang sempurna sedia sebelum sesuatu inovasi diperkenalkan, iaitu kesediaan di bidang melalui proses pelaksanaan yang beransur-ansur. Bukan sebagai syarat mutlak sebelum kita memulakan langkah pertama melakukan penggunaan AI kerana risiko yang boleh timbul, sama seperti menolak internet kerana risiko salah faham atau menolak internet kerana risiko penyalahgunaan. Persoalan sebenar bukan adakah AI sempurna, tetapi adakah manfaat AI jika diurus dengan bijak mengatasi risikonya berbanding kekal status quo. Pihak pencadang percaya jawapannya adalah ya. Atas hujah-hujah yang telah kami kemukakan, kami menegaskan bahawa AI dalam pendidikan lebih banyak membawa manfaat berbanding keburukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kedua pihak atas penjelasan yang jelas. Hukum telah disampaikan dengan penuh keyakinan serta kalian. Debat pada hari ini membuktikan bahawa isu penggunaan AI dalam pendidikan merupakan perbahasan yang relevan dan penting untuk terus dibincangkan dalam konteks pendidikan negara. Itu, sekian saya sudahi masa debat kita pada hari ini. Assalamualaikum.